Salam semua, selamat pagi. Hari ini saya melakukan aktiviti rutin harian saya bersama dengan kawan-kawan Razak Ilyas, Datuk Aziz dan Kak Yan di Kelab Golf Negara Subang. Aktiviti hari ini bebas. Apa makna dia tu? Bebas di sini bermaksud siapa sampai ke bola dulu, pukul. Tak payah tunggu kawan-kawan. Format seperti ini memberi peluang saya untuk membuat eksperimen swing yang saya inginkan. Tak kisahlah jadi ke tak jadi ke. Nampaknya tee off saya baik di tengah-tengah fairway. Second shot pun saya seperti biasa aiming right fairway. Apa yang saya inginkan pun jadi. Boleh, nanti. Tapi apa yang mengecewakan saya, third shot saya ni dalam 60 meter je. Tak naik green. Memang peras. Chipping saya pun tak berapa elok. Biasa kalau tepi-tepi green macam ni, pin merah macam ni, selalunya one putt ataupun given. Ni jauh lagi. Dalam 3 kaki. 3 kaki putt ni pun miss. Adalah beberapa kawan saya mengejek, Dan, engkau punya practice swing cantik lah, penuh. Tapi kenapa semasa actually pukulan yang sebenarnya swing kau pendek macam John Ram. Sekarang saya kena pekakkan telinga. Sebab itulah saya dah tua-tua baru nak main golf. Kalau saya dari remaja belajar main golf, tentu sekarang saya dah pro kan. Ni bos saya buat. Inilah drill yang saya tengah cuba apply. Memang susah. Apa yang saya buat? Drop right hand ke bawah sambil little bit sway. Lepas tu turn hip. Nampaknya menjadi bola saya center fairway. Jauh pula tu. Pin kat belakang 130 meter. Jika kita main distance 130 meter, landing dekat green mesti memancut keluar. Jadi saya main shot satu club, saya main 120 meter, aiming kanan green. Saya putt dalam 4 kaki untuk save par pun tak masuk. Tak semangat nampak kawan-kawan semua dah pergi ke next green, next tee box. Tinggal saya dengan kamera je.
Saya miss green dalam 5 kaki. Saya pilih nak putt. Tak macam mana terkuat. Comeback tak masuk. Putt lagi tak masuk. Putt lagi tak masuk. 4 putt lubang ni. Boring betul. Kawan-kawan dah tinggalkan saya. Par 5 ni best. Tee off saya, jauh gila. 230 lagi nak sampai green. Datuk Aziz kata, Din, kau try lah pakai 3 wood. Boleh 2 on ni. Okey tu, saya cuba. Saya aiming lah right sikit. Tahu mana pergi? Bawah green belah kanan tu. Dalam kawasan paya. Muncullah tak masuk kawasan paya yang berair tu. Adalah sikit-sikit rumput kat situ. Dalam 50 meter lagi. Tak sangka boleh on. Par 3 ni tibok belakang, pin merah. Saya cubalah 5 iron. Saya tahu tak sampai. Saja je nak test kekuatan. Rupanya sampai kalau attack pin tu. Saya miss kiri green. Saya chip given. Almost given lah. 1 putt. Razak tegur saya, Din, kau punya tee off kebanyakannya fairway lah. Boring betul lah. Jarang-jarang tersasau macam saya. Saya miss green kiri. Saya
Saya try nak buat flop shot. Jadi dekat dengan pin one part. Last hole ni saya dua on. Jarang-jarang lubang last hole ni saya dapat dua on sebab dia susah. Second night ada beberapa lubang yang saya tak record sebab kebanyakannya kita melawan matahari, so kamera akan jadi nampak gelap. Lubang 10 saya skip, lubang 11 saya skip. Sekarang ni kita start di lubang 12. Lubang 13, lubang 14, lubang 15 pun kena skip. Gambar tak elok kalau buat video hitam. Lubang 16 ni shot of the day. Apa yang saya nak buat jadi. Bola betul-betul draw. Elak pokok yang di tengah-tengah fairway tu.
Sekian untuk perkongsian hari ini. Semoga bermanfaat. Andai kata saya bercakap tak betul, gagap, hal maklum lah, beginner. Jumpa lagi. Terima kasih. Lubang ni memang bagi salah, awak ada stroke.